Selain itu sarungkan perubatan. Topeng maka dibutuhkan untuk mengelak dari sebarang jangkitan. Mesti semua ternanti-nanti apa bidang tugas kejayaan ini. Mari saya terangkan. Pangkat transfusi berperanan penting dalam pelbagai aspek penyediaan darah dan selamat untuk pesakit, termasuklah penerimaan, pengeluaran, pengurusan pemberian darah serta memastikan keserasian darah dan pengawasan kesan untuk setiap pemindahan. Mereka juga terlibat dalam pelatihan dan penyelidikan dalam bidang perubatan transfusi. Ikon pilihan saya ialah Dr. Sarah binti Maknum. Beliau merupakan seorang doktor pangkat transfusi di Hospital Raja Permaisuri Banyu, Ipoh, Perak. Kecekapan beliau sebagai doktor pangkat transfusi membuatkan saya menjadikan beliau sebagai penanda aras untuk menjadikan saya individu yang berjaya dan berjasa. Selain melakukan hal berkaitan darah di hospital, saya sering mendengar beliau menyampaikan ilmu secara maya. Dalam masa yang sama, beliau menggalakkan orang untuk menerima darah. Dengan satu darah, anda boleh selamatkan 3 nyawa. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada adik-adik Azhar kerana memberikan pesan yang begitu bermakna. Untuk makluman hadirin, adik-adik menerima anugerah bangsa berkenaan ikon percaya peringkat daerah yang dipimpin oleh saya sendiri dan Cikgu Fatimah Tasha.